Sekejap, belanja tu orang kedai. Belanja tu orang kedai. Ni adik dia kan. Guys, hari ni cuaca cantik lah. Baik lah. Abang teringat ke Lai Cikang Nadia dekat kapal kolam tu. So, abang wasabi dah dia. Tanya Lai Cikang ada tak? Dia kata ada. Tapi dia pindah tempat baru. So, abang minta location. Nanti kita pergi tempat baru dia. Itu dia nak kita perjalanan. Ni dalam sikit. Lai Cikang dia. Dahsyat. Dahsyat. Okey, jomlah guys. Abang bawa awak-awak semua pergi ke tempat niaga baru dia tu. Rumah dia, rumah sewa dia. Dia berniaga dekat situ. Daripada rumah bayi ni sampai ke Simpang Haji ni, Masjid Haji belah kiri, masuk belah kanan. Pergi straight saja tu. Lepas daripada sekolah menengah Haji sebelah kanan ni, masuklah kampung Bukit Kolang tu kan. Siapa Bukit Kolang tu adalah base camp Mamat Pok Ya belah kanan tu, ada simpang kecek situ. Masuk simpang ni. Dekat saja guys. Dekat sangat-sangat sajalah kalau orang Haji tahulah. Masuk simpang ni straight saja tu. Lepas tu depan tu dia ada